Okay, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam Puan Ila, Puan Mamadah. Waalaikumsalam. InsyaAllah muka surat 579 ayat yang ke-22. Ayatnya berbunyi, Inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura. Boleh? Page 579 ayat 22. Inna sesungguhnya, terima inna sesungguhnya, haza inilah, haza inilah, kana ianya, ini tak payahlah ini, sesungguhnya ini, inilah macam tak kena pula, ini, kana ianya, lakum bagi kamu, terjemah lakum bagi kamu, jazaan sebagai balasan, jazaan sebagai balasan, wa dan kana adalah, terjemah kana adalah, sa'yukum usaha kamu, terjemah sa'yukum usaha kamu, dan adalah usaha kamu, mashkura dihargai. Kalau syakir berterima kasih, bersyukur. Kalau mashkura maksudnya dihargai ataupun disyukuri, dihargai ataupun disyukuri. Okey, baik. Ayat pertama kita muka surat 579 ayat yang ke-22. Tolong baca Puan Nur Haslinda. Boleh ayat 22 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Okey, terima kasih Puan Nur Haslinda. Ayat pertama kita ayat 22, Allah kata inilah balasan untukmu. Inilah ni bermula pada mana? Inilah ni dia panggil musyarul ilaih ya. Isim isyarah ini tu refer pada mana? Refer pada ayat 5. Bermula pada ayat 5 sampailah ayat yang ke-21. Surah ni bermula pada ayat 5 sampailah ayat ke-21 kan. Allah menceritakan nikmat-nikmat yang diperolehi oleh ahli syurga. Makanannya, minumannya, pakaiannya, buah-buahannya, perasaan gembiranya. Semua itu Allah kata adalah balasan. Jazaan tu adalah balasan. Kita bisa sebut jazakallah, jazakallah kan. Dan adalah usaha kamu. Sa'yukum, apa terjemah sa'yukum? Usaha kamu. Your strive. Terjemah ya sa'yukum adalah your strive, usaha kamu. Mashkura terjemah dia dihargai. Maksud dihargai apa dia? Allah Ta'ala takkan sia-siakan satu pun kebaikan yang kamu buat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Okey, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Okey, baik. Tolong baca dia ayat yang sama macam ni. Tolong baca Puan Izawani boleh? Surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Muka surat 284. 284 ayat 19. 284 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesiapa yang mengkehendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amalan yang baik untuk akhirat dengan usaha yang selayaknya, sedangkan dia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala terhadap amal usahanya. Okey, terima kasih Puan Izawani. Siapa yang nak akhirat? Bila sebut Allah kata nak akhirat, bila Allah Ta'ala kata nak akhirat, maksudnya apa? Dia beramal untuk akhirat. Bukan dia beramal untuk tunjukkan orang dia baik. Bukan dia beramal nak suruh orang kata dia kaki surau, kaki kuliah, kaki tadarus, kaki solat Jumaat. Bukan. Siapa nak akhirat? Maksudnya setiap amalan dia dibuat untuk akhirat. Dan dia berusaha untuknya. Dia ada usaha untuk akhirat tersebut. Maka Allah kata usahanya itu akan dihargai. Cuma kita dengar terjemah Puan Izawani tadi selayaknya. Selayaknya kan. Ulang balik terjemah dia boleh Puan Izawani? Selayaknya tu. Saya suka perkataan selayaknya tu.
Ulang balik. Terjemah daripada awal. Okey. Dan sesiapa yang mengkehendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amalan yang baik untuk akhirat dengan usaha yang selayaknya sedangkan dia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala terhadap amal usahanya. Terima kasih Puan Izzawani. Dalam bahasa Inggeris diterjemah endeavor, berusaha. Endeavor, diterjemah endeavor, berusaha. Apa maksud usaha yang selayaknya? Dia nak akhirat, dia berusaha dengan selayaknya. Orang Yahudi dan orang Nasrani, soalan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang Yahudi nak akhirat ke tak nak akhirat? Dan Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani hari ini, mereka nak akhirat ke tak nak akhirat? Tak nak. Tak nak? Salah tu Dr. Azizah, mana boleh kata mereka tak nak akhirat? Dia tak percaya ke? akhirat. Ya, apa dia? Dia nak akhirat. Bukan dia tak percaya ke akhirat. Tak, Dr. Azizah. Ya, terima kasih. Patut pun siapa? Zoom user ni Datin Rose lah, Datin Rose. Ya, Ustaz, saya. Saya tak tengok nama sebab tulis Zoom user je. Jadi saya tak tahu apa. Okay, Katakan baik. nama. Tak apa. Baik, jadi Dr. Azizah dan sahabat-sahabat, orang Yahudi dan Nasrani, mereka nak akhirat. Yang tak nak akhirat, yang tak percayanya musyrikin Mekah satu. Musyrikin Mekah tak percaya di akhirat, tak nak. Orang yang tak nak akhirat, musyrikin Mekah. Orang agama-agama inilah, orang agama Buddha, Hindu yang tak percaya ada hidup lepas mati. Mereka tak nak akhirat. Adapun orang Yahudi dan Nasrani, mereka nak akhirat. Mana dalil mereka nak akhirat? Tolong baca dia. Okey, Dr. Azizah tak baca boleh, Dr. Azizah? Boleh. Ini dalil-dalil menunjukkan mereka nak akhirat. Saya cari muka surat sekejap. Okey, muka surat 17 ayat 111. Muka surat 17 ayat 111. Muka surat 17 ayat 111. 111. Okey. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka, yakni Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Okey, Dr. Azizah, berdasarkan ayat tu, Doktor rasa dia orang nak masuk syurga ke tak nak? Okay, based on ayat ni, ialah dia orang nak masuk syurga lah. Tapi bukan dia tak percaya akhirat ke Ustaz? Dia orang percaya? Dia tak percaya akhirat. Orang Yahudi dan Nasrani, dia percaya akhirat. Oh, okay. Lepas tu dia buat cerita doomsday lah, apa cerita-cerita yang dia buat lah. Orang Yahudi yang Kristian ni kan. Banyak cerita-cerita movie yang dia buat berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan hari Orang kiamat. tak percaya ni orang kafir lain lah, yang macam Hindu, Buddhisme lah. Ya, orang Hindu, orang Buddha, orang musyrikin, orang yang berkefahaman reinkarnasi. Reincarnation ni bagi mereka tak ada akhirat. Okay. Jadi bagi orang Yahudi, bagi orang Nasrani, mereka memang ada akhirat. Sebab tu mereka perasan. Mereka merasakan akhirat untuk mereka saja. Datin Rose tolong baca boleh Datin Rose? Datin Rose tolong baca muka surat 15. Muka surat 15. Yes, ayat 94, 95, 94, 95. 495 kejap Ustaz ya. Kejap. Okey. 94, 95 Ustaz ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, sekiranya syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanya istimewa buat kamu semata-mata tanpa orang-orang yang lain, maka cubalah kamu memohon kematian supaya dimatikan sekarang juga. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Ayat 95, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali kerana dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan-tangan mereka dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Okey, terima kasih Datin. Macam mana ayat ni kita boleh kata nak akhirat? Mereka merasakan, Yahudi dan Nasrani, mereka merasakan dunia akhirat tu untuk mereka. Mereka merasakan akhirat ni Allah sediakan untuk mereka, masuk syurga. Mereka claim, kalau mati kau pun masuk syurga. Maka Allah suruh Nabi kata, okey baik kalau akhirat tu kamu punya, maksudnya confirm kamu dapat syurga ke akhirat, doalah pada Allah supaya kamu mati sekarang.
Dia takut mati lah. Jangan takut mati. Kita, kalau kita confirm, kita kata confirm kita ni mati ahli syurga, takut mati tak? Tak takut mati pun. Mereka claim, mereka confirm masuk syurga, tapi bila disuruh minta mati, mereka takut. Patutnya kalau kamu rasa lah memang kamu confirm masuk syurga, mati sekarang pun tak apa. Mereka tak nak mati. Kenapa mereka tak nak mati, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab mereka pun takut keadaan mereka pada hari akhirat. Mereka pun takut keadaan mereka pada hari akhirat. Kejap. Okey, baik. Jadi mereka, Yahudi, Nasrani, masing-masing klaim nak masuk syurga. Cuma ayat yang Puan Izziwani baca untuk kita tadi, mereka berusaha dengan usaha yang selayaknya. Jadi orang Yahudi hari ini ada yang tak mengusihi Islam, tak berzina, tak berjudi, tak minum arak, tak ambil hak orang. Ada. Dengan harapan mereka akan masuk syurga. Tapi soalannya adalah usaha mereka tu selayaknya ke tak selayaknya? Itu poin dia. Contoh satu ayat lagi kita bagilah. Ayat satu lagi menunjukkan yang masing-masing nak syurga kan. Orang Islam pun sama. Berangan nak syurga. Tapi tak nak beramal. Tolong baca Tuan Haji Ishak boleh? Tuan Haji Ishak Kasim tolong baca boleh? Baik. Muka surah apa Ustaz? Surat 98 ayat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, nescaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Sorry Tuan Haji Isa, maafkan saya. Boleh tak baca 122 dengan 123? Sorry 122 dan 123. Saya tersilap. 123. Pahala dari Allah itu 122 dulu. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? 123. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, nescaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Ayat ni turun ketika mana Yahudi, Nasrani dan orang Islam zaman Nabi, mereka masing-masing klaim syurga milik kami, syurga milik kami, syurga milik kami. Nampak gambar mama. Sorry Ustaz. Ya Allah. Tak apa kawan. Okey. Masing-masing klaim syurga milik kami, syurga milik kami, syurga milik kami. Jadi Allah kata, siapa beriman, beramal soleh, dapat masuk syurga. Syurga tu bukan hanya semata-mata angan-angan kamu. Oleh kerana kita Islam, umat Nabi Muhammad, kita pun claim, syurga milik kami. Syurga nak masuk bukan kena angan-angan. Kena beramal. Allah kata, syurga bukan dengan angan-angan kamu dan bukan juga dengan angan-angan ahli kitab. Jadi nak ceritanya kat dunia ni, bukan orang Islam sahaja berangan nak masuk syurga. Bukan orang Islam sahaja yang berangan-angan nak masuk syurga. Ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani pun, mereka juga berangan-angan nak masuk syurga. Itu poin dia. Jelas ke Dr. Aziza? Dan sahabat-sahabat, boleh Dr. Aziza? Boleh Ustaz. Jadi maknanya orang Islam, Yahudi, Nasrani percaya akhirat, percaya syurga neraka. Jadi orang Yahudi pun ada nak masuk syurga, orang Nasrani pun ada nak masuk syurga. Cumanya, ayat yang Puan Izziwani baca tadi untuk kita, dan dia berusaha dengan usaha yang selayaknya. Jadi orang Yahudi hari ini, Yahudi lah, sama ada Yahudi yang baik ke tak baik ke. Yahudi yang baik sekalipun hari ini, dia Yahudi tapi dia baik. Dia tak musuhi Islam, dia tak zalimi Islam. Adakah dia layak masuk syurga? Tak layak. Sebab usaha dia hari ini bukanlah usaha yang selayaknya. Orang Kristian hari ini, ramai yang baik. Orang Kristian hari ini, ramai yang baik dengan orang Islam. Ramai yang simpati dengan apa berlaku kat Palestin. Mereka tak suka zalimi orang. Mereka ada yang tak judi, tak zina, tak minum arak. Mereka baik tak? Baik. Tapi soalannya ialah, usaha mereka tu usaha yang selayaknya ke tidak? Tidak.
Kerana usaha yang selayaknya untuk masuk syurga adalah kena beriman dengan Nabi, beriman dengan Al-Quran. Itu usaha yang selayaknya. Okey, jelas. Sama juga orang Islam hari ni, kita claim nak masuk syurga. Kita claim lah depan orang Yahudi, depan orang Nasrani, kita masuk syurga, kita masuk syurga. Itu. Okey. Kita claim kita nak masuk syurga, tapi usaha kita tak masuk syurga tu layak ke tak layak? Tu point dia. Sebab tu ayat yang dibaca oleh Puan Izawani tadi, dalam ayat tu ada dua perkara. Kita nak amalan kita dihargai ke akhirat. Kita nak amalan kita dibalas dengan balasan yang terbaik ke akhirat, kena ada dua syarat. Apa dua syarat dalam ayat tu? Ulang balik boleh Puan Izawani? Kita ulang 4-5 kali tak apa ayat tu Boleh Puan Izawani? Tengok balik sama-sama. Surah Al-Isra' tadi tu. Muka surat 284 tadi. Muka surat 284 ayat yang ke-19. Kita tengok balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesiapa yang mengkehendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amalan yang baik untuk akhirat dengan usaha yang selayaknya sedangkan dia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala terhadap amal usahanya. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Saya ulang balik terjemah dia. Siapa nak akhirat? Allah kata siapa nak akhirat maksudnya kat sini ikhlas. Siapa nak akhirat maksudnya dia beramal ikhlas. Ada tak kat akhirat orang solat tak diterima? Ada? Ada tak kat akhirat orang yang pergi perang Allah tak terima amalan dia? Ada? Ada tak orang yang sedekah Allah tak terima amalan dia kat akhirat walaupun dia sedekah banyak? Ada tak? Ada. Kerana dia beramal bukan nak akhirat. Jadi nak amalan kita diterima dan dihargai kat akhirat mesti kerana Allah ikhlas. Nak akhirat. Yang pertama. Jadi ayat yang ke-19 ni syarat pertama kita nak amalan kita dihargai mestilah ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bincang tadi lah selayaknya maksudnya apa? Amalan tu kena betul. Barulah layak dihargai. Amalan tu kena betul, barulah layak dihargai. Kalau amalan tu tak betul, Allah takkan hargai walaupun nampak macam baik, nampak macam bagus. Solat banyak rakaat tapi bacaan tak betul dalam solat. Solat banyak rakaat, rukuk tak sempurna, sujud tak sempurna, tak betul. Macam mana Allah nak terima? Jadi dua syarat kita nak amalan kita dihargai ke akhirat ayat ni. Pertama kena ikhlas, kedua kena betul. Barulah Allah akan hargai, ada pahala. Ada orang nak puasa bulan Ramadan, dia kata puasa bulan Ramadan lebih kurang pukul 5.30 pagi. Buka puasa lebih kurang 7.30. Jadi dia kira lebih kurang, dia kata lebih kurang dalam 14 jam lah. Okey, lebih kurang dalam 14 jam kena puasa tahan lapar. Jadi bagi dia puasa kena 14 jam. Contohlah kan. Jadi kita orang Islam, kita yang berpuasa, kita nak puasa kita Allah terima lebih kurang 14 jam. Okey, sebenarnya 13 jam lebihnya lebih kurang. Tapi kita katalah 14 jam. Jadi dia kata aku nak puasa 14 jam juga. Tapi dia mula sahur pukul 8 pagi. Contohlah dia sahur 8 pagi, sedangkan buka waktu sahur. Kita buka puasa 7.30 dia tak makan lagi. 9.30 baru dia buka puasa. Jadi dia kata apa? Sama je. Awak puasa 14 jam, saya pun puasa 14 jam. Awak berlapar 14 jam, saya pun berlapar 14 jam. Sama 14 jam kan? Tapi soalannya ialah usaha dia itu selayaknya ke bukan selayaknya? Tu point dia. Maknanya betul ke tak betul? Tu cerita dia. Jadi kalau nak Allah hargai amalan kita, amalan tu kena betul. Tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah bacaan Al-Quran. Kan? Kita baca Quran ikhlas dah kerana Allah ni, Masya Allah. Baca malam-malam 2, 3 pagi, 4 pagi, tak ada orang tengok, tak ada orang tahu. Lepas baca Quran pun tak upload kat Facebook, kat mana-mana. Dan baca Quran, dan tu, dan ni tak ada dan pun. Contohlah kan. Tetapi baca soalan banyak, tak nak baiki, tak usaha untuk baiki. Kalau dia sedang belajar, sedang berusaha untuk baiki, Alhamdulillah. Boleh dianggap bacaan Quran dia sendiri-sendiri itu latihan untuk betulkan bacaan. Tapi dah bertahun dah baca tak betul, tak nak baiki, tak nak berguru, takut amalan tu Allah Ta'ala tak hargai. Jadi nak amalan Allah hargai kena ada dua. Pertama kena betul, kedua kena selayaknya. Okey, bukanlah kata semua amalan Allah hargai, tak. Contoh, sekadar contoh. Kita nak solat zuhur. Kita solat zuhur berjemaah. Contohlah kan, kita solat zuhur berjemaah. Berjemaah ke seorang-seorang ke tak kisah, sama je. Kita betul-betul ambil wuduk dengan betul, pergi tempat solat yang betul. Kita pun solat zuhur.
kita solat Zuhur, lepas 2 rakaat, sakit perut. Bila sakit perut, keluarlah pergi toilet. Kan? Keluarlah pergi toilet. Lepas pergi toilet, buang air, ambil wuduk, solat balik. 4 rakaat sempurna. Jadi soalan saya, 2 rakaat yang buat mula-mula tadi, soalan saya untuk kita semua lah. 2 rakaat yang buat mula-mula tadi, Allah hargai ke Allah tak hargai? 2 rakaat yang buat kita buat mula-mula, waktu sikit perut, kena pergi toilet tu, Allah hargai ke Allah tak hargai? Hargai Ustaz. Ya. Terima kasih Datin terus. Allah hargai. Walaupun solat tadi sah ke tak sah, Datin? Sah ke tak sah solat yang 2 rakaat tadi, Datin? Sah Ustaz, sebab dia dalam emergency dia nak pergi toilet. Yes. Solat tu tak sah, tapi Allah hargai. Walaupun tak sah, Allah Ta'ala tak hargai. Okey, solat tak sah, tapi Allah Ta'ala hargai. Okey, berbeza dengan seorang dia datang di masbuk. Contohlah ni kan, dia datang solat Zuhur, imam dah rakaat kedua, tayat awal. Dia pun masuk rakaat ketiga bersama imam, rakaat keempat bersama imam. Imam bagi salam, dia bagi salam juga. Lepas tu orang cakap, awak baru 2 rakaat dah, kena tambah 2 rakaat lagi. Dia berkata apa? Allah Maha menghargai. Walaupun salat aku 2 rakaat sahaja, Allah Ta'ala takkan sia-siakan ke akhirat. Lepas tu dia jawab lagi kat Tok Imam. Dia kata, Tok Imam, saya ni kira okey lah juga sebab solat juga Zuhur 2 rakaat. Kawan-kawan saya langsung tak solat. Jadi saya ni kira baik lah juga bandingkan kawan-kawan saya. Jadi solat dia yang sengaja 2 rakaat, dia tak nak tambah lagi 2 rakaat tu, Allah terima ke tak terima? Sahabat-sahabat? Tak terima. Tak terima. Kerana apa tak terima? Kerana bukan selayaknya. Tu poin dia. Sama juga wanita, isteri ke wanita-wanita kan, bulan Ramadan puasa macam biasa. Puasa pagi sampai ke sampai ke petang, kat asar tu tiba-tiba keuzuran. Okey, datang haid. Maknanya dia dah sahur macam biasa ni, wanita ni dia dah sahur macam biasa, dia tahan lapar daripada pagi sampai ke petang, dekat asar tu datang keuzuran. Jadi sah tak puasa dia hari tu? Puasa dia tak sah pada hari tersebut. Kena qada balik, wajib kena qada balik. Tapi yang dia tahan lapar daripada pagi sampai ke asar tu, dapat pahala ke tak dapat pahala? Dapat pahala. Kerana apa? Kerana usahanya itu usaha yang selayaknya dan Allah Ta'ala hargai. Okey, itu maksud usaha dihargai. Walaupun kena qada balik, walaupun puasa tak sah, tapi tetap Allah Ta'ala hargai. Sebab tu, nak dapat amalan kita Allah Ta'ala hargai, kena ahsanah. Apa makna ahsanah? Buat dengan baik. Itu maksud ahsanah. Tolong baca dia, Puan Salmah Kasim. Tolong baca boleh Puan Salmah Kasim. Surah Kahfi. Muka surat 297 ayat yang ke-30. 297 ayat yang ke-30. Ayat 30 Ustaz. Ya, ayat 30 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan mensia-siakan pahala orang yang melakukan amalan baik. Terjemah dia betul, Puan Salma. Kami tidak akan mensia-siakan orang yang melakukan amalan baik. Terjemah tu tak salah. Terjemah tu betul. Cuma dalam bahasa Inggeris dia terjemah apa tau? The most perfect. Amalan yang kita nak Allah Ta'ala tak sia-siakan tu mestilah kena the most perfect. Maksudnya apa? Kena usaha ke arah kesempurnaan yang paling sempurna. Tak boleh cincai-cincai. Okey, terjemah yang dibaca oleh Puan Salma tu tak salah, betul. Tapi saya cuba share kat skrin lah terjemah bahasa Melayu dengan terjemah bahasa Inggeris. Saya cuba share kat skrin lah. Beza terjemah bahasa Melayu dengan terjemah bahasa Inggeris. Most perfect maksudnya apa? Dia berusaha dengan usaha yang paling baik. Paling berusaha untuk menyempurnakan amalan dia tadi. Bukan buat cincai-cincai. Janji buat, janji siap. Bukan. Sekejap Did well indeed. Ada satu yang tu.
Yang kedua, mengerjakan. Terjemah dia. Yang ketiga, the most perfect. Okay, kejap. Saya cuba share. Okay, ni terjemah bahasa Inggeris. Ini terjemah bahasa Inggeris yang dibaca oleh Puan Salma tadi. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah kata, kami tidak akan mensia-siakan ganjaran orang yang the most perfect his deed. Maksudnya amalan dia buat sesempurna mungkin ke arah yang paling sempurna. Ini maksudnya betul. Dia buat yang paling betul, paling baik, paling tepat, mengikut syarak. Kalau terjemah bahasa Melayu, mengerjakan. Ustaz, ada terjemahan Quran lagi satu. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sudah tetap kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Yes, tu lagi tepat terjemah dia Puan Salma. Kalau tadi terjemah mula-mula tu mengerjakan saja, betul kan Puan Salma? Mengerjakan, betul kan? Ya. Melakukan. Melakukan okay, kat skrin, mengerjakan cincai-cincai. Salat zuhur, buat semayang dah. Rukuk, sujud, semua lita pukang. Puasa, tapi gitu. Contohlah kan, buat haji, buat umrah, buat tapi gitu. Berusaha memperbaiki amalannya, tu yang baik terjemah dia. Maksudnya apa dia? Dia bukan buat sekadar buat, tapi dia buat untuk jadi yang paling sempurna. Ini beza terjemah bahasa Melayu ahsana. Bahasa Melayu terjemah mengerjakan. Betul lah mengerjakan, tapi makna sebenar tak tercapai. Kalau bahasa Inggeris, ahsana, the most perfect. Maksudnya apa? Dia buat ke arah yang paling sempurna. Bukan, tahu lah, cincai-cincai, janji buat, bagaikan melepaskan batuk ataupun betuk di tangga. Kita tengok satu lagi terjemah bahasa Inggeris. Kat sini dia terjemah, who did well indeed. Did well indeed ni maksudnya apa dia? Dia buat yang terbaik. Dia bukan buat sekadar nama buat. Jelas ya sahabat-sahabat? Jelas kan? Maknanya amalan-amalan kita Allah nak terima, pertama kena ikhlas, kedua kena did well indeed ataupun most perfect. Pertama kena jaga niat, kedua tiap-tiap hari kita kena usaha untuk amalan kita jadi lagi sempurna. Sebab tu kita dah lama ambil wuduk, kita dah lama solat, kita dah lama puasa. Bila ada majlis ilmu kat masjid kita, surau kita, tajuk wuduk, tajuk solat, tajuk puasa, jangan pandang rendah. Kerana bila kita duduk majlis ilmu, bak wuduk, bak solat, bak puasa, dah dengar puluh-puluh kali, kita niat sebagai orang yang berusaha memperbaiki amalan. Kalau keuzuran, dalam keuzuran tak jadi masalah lah. Dia tak mampu nak buat sempurna sebab dia uzur. Dia sakit, semayang atas kursi. Orang semayang atas kursi, sempurna tak semayang dia macam orang lain yang tak bukan atas kursi? Tak sama kan? Tapi dia solat atas kursi kerana keuzuran, bukan sengaja. Jadi kalau keuzuran tak jadi masalah. Okey, jelas kan? Itu maksudnya masykurah. Maksud masykurah, Allah Ta'ala tetap akan hargai, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ayat tadilah, ayat yang Puan Izzah dibaca tadi. Pertama kena ikhlas, kedua kena betul. Sebab tu ta'rif ataupun definisi amal soleh. Ta'rif ataupun definisi amal soleh ialah wal amalul ladzi yardahu Allah Ta'ala wa yanbaghi lahu an yashtarita bi syartaini as-sawabu wal ikhlasu. Amal soleh adalah amal yang Allah Ta'ala redha dan tertakluk dengan dua syarat. Betul, ikhlas. Ikhlas, betul. Ada dua ni, walaupun kita kata tak sempurna macam orang lain, tapi ada dua ni, Allah Ta'ala akan hargainya. Walaupun ittaqunna walau bisyiqqi tamratin. Takutlah api neraka, Nabi kata, walaupun dengan sedekah separuh biji kurma. Kita dapat kurma di bulan Ramadan, orang bagi sebiji kurma, kita kerat dua bagi orang lain sebelah. Kita ambil sebelah, bagi orang lain sebelah. Itu pun Allah Ta'ala hargai. Boleh? Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Untuk sahabat-sahabat yang baru join, kita sekarang sedang bincang surah Al-Insan. Muka surat 579. Ayat 23. Sebab tu, kan, ada orang bulan Ramadan, kita dengar dia khatam Quran 5 kali. Kita yang ustaz ni pun tak ada masa nak baca khatam 5 kali. Dia boleh baca Quran bulan Ramadan khatam 5 kali. Kagum kita. Masya Allah.
Bila dengar bacaan dia, Masya Allah, baca Yasin pun terabur. Baca Al-Mulk pun salah banyak lagi. Tak dengar surah-surah lain lagi. Surah yang baca hari-hari. Hari-hari baca Yasin, hari-hari baca Al-Mulk pun terabur bacaan dia. Tak bukang, panjang pendek semua. Okey? Rugilah kalau tak baiki. Dia dah bagi masa. Tapi bacaannya banyak tak betul. Takut-takut Allah Ta'ala tak hargai, tak dapat pahala langsung ke akhirat. Na'udzubillah. Jadi, kena baiki bacaan. Boleh? 2-3 orang guru mengaji tak jadi masalah. Sampai guru ngaji kita kata apa? Awak tak payah belajar lah. Awak boleh ajar orang lain dah. Barulah berhenti. Ini baru khatam ni biasa berlaku. Saya pun ada pengalaman mengajar kelas 2-3 kelas mengaji. Khatam sekali tu. Khatam sekali mengaji tu dah rasa dah cukup, dah pandai. Khatam sekali tak nak sambung dah. Itu bukan paksa belajar kita pun tak kisah. Tapi bila dah khatam sekali, dah rasa betul dah. Dah rasa bagus dah. Itu masalah. Okey, saya dah pandai, saya dah khatam Quran dah. Okey, dah khatam lain, dah baca dengan betul lain. Dah khatam lain, dah baca dengan betul lain. Itu dua perkara yang berbeza. Okey. Okey, baik, seterusnya ayat 23. Inna sesungguhnya kami ni Allah lah, kami ni Allah. Nahnu kamilah. Waalaikumsalam Puan Naimah. Okey. Nahnu kamilah nazalna yang telah menurunkan alaika ke atasmu, tak apa Puan Naimah, alaika ke atasmu Al-Quran lah, terjemah Al-Quran tanzila by stages. Maksudnya apa? Sedikit demi sedikit. Terjemah tanzila, sedikit demi sedikit. Kamilah menurunkan Al-Quran ke atasmu Nabi Muhammad. Tanzila maksudnya by stages, maksudnya sedikit demi sedikit. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia Puan Nur Zakiyah. Terjemahkan boleh Puan Nur Zakiyah. Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran secara beransur-ansur. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiyah. Ustaz. Ayat 23. Okey. Ayat 23. Ya, betul. Beza boleh baca dengan betul. Sama juga, minta maaf kata saya pakar ke pandai. Ada orang dia naik kuda, dia rasa dia dah pandai berkuda. Jadi pergi Pulau Kilir rasa dah pandai berkuda. Memang belajar dengan kawan-kawan, belajar dengan orang kampung dia rasa dia pandai berkuda. Tapi bila jumpa orang yang betul dalam berkuda, banyak salah lagi cara dia naik kuda. Naik kuda dengan cara yang salah nampak macam okey, tapi sebenarnya dari sudut kebajikan kuda tak bagus. MEM, Majlis Equine Malaysia. Dia orang kata apa? Dia kata hari ni banyak tempat-tempat kuda menawarkan kelas memanah berkuda dalam masa 3 hari. Contohnya ni sekadar saya boleh kongsi. Jadi dengar seronok tak? Seronok lah. Dalam masa 3 hari boleh naik kuda, boleh manah atas kuda. Seronok. Jadi Majlis Equine Malaysia mereka mengatakan itu semua fikir nak duit dan tak jaga kebajikan kuda. Memang ramai boleh naik kuda, tapi naik kuda dengan cara yang salah akan beri kesan tak baik pada belakang kuda dan kaki kuda. Orang lain belajar berbulan-bulan, itu pun masih lagi tak boleh naik dengan betul. Tak boleh ride dengan betul. Tiba-tiba dalam masa 3 hari nak memanah atas belakang kuda masa 3 hari. Tak ada basic langsung 3 hari. Dari sudut bisnes memang seronok buat duit. Kalau saya ada kuda pun saya buat macam tu tak. Contohlah kan. Memanah berkuda dalam masa 3 hari. Orang bayar mahal. Jadi dalam masa 3 hari itu kesian kuda. Dinaiki oleh orang-orang yang bawa kuda dengan cara yang tak sepetulnya ataupun sepatutnya. Okey? Orang-orang mak saleh tak buat macam tu. Orang mak saleh tak buat macam tu. Dia betul-betul jaga kebajikan kuda. Maksudnya apa? Orang-orang tu dia rasa dia dah pandai, dah betul, tapi sebenarnya masih tak pandai. Samalah juga dalam bab Quran. Dalam bab Al-Quran, samalah juga. Dari sudut bisnes memang baguslah. Dari sudut bisnes kan. Dari sudut bisnes,
Pernah dengar tak? Hafal Quran sebulan. Siapa pernah dengar? Hafal Quran sebulan. Pernah dengar? Program hafal Quran sebulan. Dulu program itu kat Indonesia, sekarang kat Malaysia pun dah ada. Dia panggil karantina tahfiz. Karantina tahfiz tu berasal pada perkataan quarantine. Okey? Ada dia dalam masa sebulan nak hafal 30 juzuk. Kita punya anak murid kat sini berlumut, berkulat, maksudnya bertahun-tahun nak hafal. Bertahun-tahun nak hafal Quran. Tak boleh nak ingat. Tiba-tiba dia buat sebulan. Saya pergilah kat tempat tu tanya. Macam mana dia orang boleh hafal sebulan? Rupanya sebulan tu hafal saja. Yang belakang tak ingat langsung. Contohlah, belakang tak ingat langsung. Dari sudut bisnes memang boleh, baguslah dari sudut bisnes. Tapi dari sudut kualitinya, kesianlah. Hafal untuk lupa buat apa? Hafal sebulan, lepas tu untuk lupa. Sebulan tu dia dapat 5 juzuk ke, 10 juzuk ke, 6 juzuk ke, semua tak ingat. Buat apa boleh tak payah hafal? Kalau tak hafal untuk tak ingat, boleh tak payah hafal. Ini sekadar contoh. Okay, apa yang saya nak sampaikan kat sini, dalam bab apa saja, kita rasa kita dah betul, kita rasa kita dah sempurna, kita kena belajar lagi. Jumpa guru yang betul dalam apa saja bidang, maka guru tu akan baiki kita, akan guide kita. Boleh? Okey, baik. Bab kuda tu tak kisahlah kan. Tak libatkan akhirat sangat ni. Bab baca Quran ni. Bab baca Quran ni. Okey? Baca Quran punya banyak. Khatam sebulan 5 kali. Okey? Tapi tak betul bacaannya. Okey, baik. Ayat 23. Ayat 23. Dalam ayat ni dua perkara kita nak bincang. Pertama, bila Allah kata kami turunkan Al-Quran. Bila Allah kata kami turunkan Al-Quran, maksudnya Allah nak menafikan tuduhan orang kafir tak ada Al-Quran. Saya tak pasti kalau ni dah bincang ke belum, tapi tak apalah, kita bincang lagi dan lagi ya. Mungkin sahabat-sahabat yang dah lama dah banyak kali muzakarah tentang ayat ni. Ada soalan, ada berapa tuduhan orang kafir tak ada Al-Quran? Soalan. Ada berapa tuduhan songsang? Tuduhan ada berapa tuduhan orang kafir yang tak betul lah tak ada Al-Quran? Siapa ingat? Siapa ingat? Ada siapa ingat? 9, Ustaz. Ya, berapa Puan Zakia berapa? 9. 9, betul. Masya Allah. Ni tengok kat skrin. 9 tuduhan orang kafir yang tak betul terhadap Al-Quran. Okey, ada 9 tuduhan orang kafir, musyrikin Mekah, terhadap Al-Quran lah. Okey, nanti kita refer satu-satu. Yang ni, kat skrin ni, ada dia punya point saja, tak beritahu ayat dengan muka surat kan. Jadi siapa rajin, setiap satu yang ada kat skrin ni, nanti ditulis balik. Muka surat berapa, ayat berapa. Surat berapa, ayat berapa. Jadi akan datang bila saya share kat skrin ataupun share kat mana-mana group, saya share yang perfect kan. Share yang perfect. Okay. Jadi bila ada 9 tuduhan ni, orang kafir kata Al-Quran adalah sihir dipelajari. Cerita dongeng yang diajar oleh kaum Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Rekaan Nabi Muhammad sendiri. Rekaan kawan-kawan dia. Al-Quran adalah syair. Al-Quran adalah mentera-mentera tukang tilik. Al-Quran adalah mimpi-mimpi atau bergabungan mimpi-mimpi. Al-Quran adalah Nabi Muhammad belajar daripada orang bukan Arab. Ada yang tuduh Muhammad belajar Quran daripada syaitan. Ini 9 tuduhan orang kafir terhadap Nabi Muhammad tentang Al-Quran. Jadi, bila Allah kata kami turunkan, maksudnya apa dia? Allah menafikan ke-9 tuduhan tersebut. Sorry. Tadi saya nampak Puan Salma, saya nampak macam ada Puan Rosimah ataupun ada seorang lagi yang nama macam Puan Salma nak masuk. Bila saya tekan admit, dia terkeluar. Ada Ustaz, saya punya komputer ni dia tak stable internet dia. Saya Jadi, cuba nak buka, nak tukar phone, lepas tu saya tukar balik lah. Oh, okey. Orang yang sama ya. Saya takut orang lain nak masuk, tak boleh masuk. Orang yang sama tak apa. Tak apa. Orang yang sama tak apa. Okey, baik. Puan Zawani, kelas Jumaat malam kita dah bincang belum yang 9 tadi tu? Puan Zawani.
Tak ingat kelas hari apa. Tapi pernah bincang ini. Tak pernah bincang lagi 9 ni tak pernah bincang Tak ingat kelas hari apa. Tapi pernah bincang lah. Kelas hari... Pernah bincang. Hari apa saya tak ingat. Okay, tak apa. Kita bincang sekali lagi. Dan kita kali ni kita complete kan. Boleh siapa-siapa rajin boleh buat ayat 9 tadi. 9 tadi buat siapa rajin boleh tulis sekali dengan dia punya muka surat dan juga ayat berapa. Boleh? Nanti kita senang share je kat mana-mana. Orang lain dapat manfaat terus. Okey. Ustaz bincang 5 tuduhan pada Rasulullah. Yang tu tuduhan pada Rasulullah 5 tu lain. Ini tuduhan pada Al-Quran. Tuduhan pada Al-Quran lain. Okey, pertama. Boleh boleh tulis, boleh catat. Al-Quran adalah sihir yang dipelajari. Kat mana? Al-Quran adalah sihir dipelajari dalam surah Al-Muddassir. Boleh tulis Muka surat 576. Tolong baca Puan Wan Zainun. Ada Puan Wan Zainun. Muka surat 576. Muka surat berapa? 576. 576. Sekejap ya. 576. Ayat yang ke 23, 24, 25. Tapi tulis nantilah. Nanti kalau tuan-tuan dan puan nak catat, tulis ayat 24 sahaja. Jadi orang kafir kata Al-Quran tu adalah sihir yang dipelajari. Mana ayat dia? Page 576 surah Al-Muddassir ayat yang ke-24. Okey, tolong baca Puan Wazianah ayat 23, 24, 25. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-23, kemudian berpaling daripada kebenaran dan menyombongkan diri. Ayat 24, lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari daripada orang-orang dahulu. 25, ini hanyalah perkataan manusia. Itu saja. Ya, terima kasih Puan Wan Zainun. Jadi siapa rajin tulis balik 99 tadi, buat sekali dengan muka surat dan nama nombor ayat, buat dalam bentuk PDF kan, share kat saya. Boleh saya share dekat sahabat-sahabat lain kan, dalam grup-grup lain lagi komplit. Okey, pertama, orang kafir kata Quran itu adalah sihir yang dipelajari. Dalil dia ayat 24 surah Al-Muddassir muka surat 576. Surat 576. Boleh? Yang pertama. Yang kedua, orang kafir kata Al-Quran adalah cerita dongeng yang diajar oleh kaum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita Al-Quran ni adalah cerita dongeng. Mereka mengatakan Al-Quran adalah cerita dongeng. Okey, cerita dongeng. Kaum dia ajar dia. Surah apa ya? Okey, muka surat 130. 130 ayat 25. Ayat 25. Cerita dongeng. Tolong terjemahkan dia. Semua dah terjemah saya rasa malam ni. Puan Nur Haslinda. Tolong baca Puan Nur Haslinda 130 ayat 25. Ayat 25 Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mahu beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Al-Quran bagi mereka adalah cerita dongeng orang terdahulu. Siapa ajar Nabi? Orang Mekah. Sahabat-sahabat Nabi ajar Nabi cerita dongeng. Okey, sahabat-sahabat Nabi ajar Nabi cerita dongeng. Lalu Nabi sampaikan cerita dongeng orang terdahulu kepada mereka. Jadi kalau nak tulis, muka surat 130 ayat 25 surah Al-An'am. Okey, 130 ayat 25 surah Al-An'am. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka tuduh Al-Quran adalah rekaan Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad sendiri yang reka. Dia susun ayat sendiri, dia karang surah sendiri, dia bagi tajuk sendiri. Kat mana ya? Tolong baca Puan Izawani
Muka surat 223 ayat atas sekali. Ayat 13 ke 12. Boleh? Muka surat 223 ayat 13 surah Hud. Boleh? Puan Zaman. Ayat 13 ke 12? Atas sekali 13 kan? 13. Ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bahkan mereka mendakwa Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah karang 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah siapa sahaja yang kamu ingin memanggilnya selain Allah, jika betul kamu orang yang benar. Okey. Nampak? Terima kasih Puan Zawani. Mereka mendakwa Al-Quran itu Muhammad reka sendiri. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, mereka tuduh Quran itu direka oleh kawan-kawan Nabi. Maksudnya kawan-kawan Nabi tolong reka. Kan? Kawan-kawan Nabi tolong reka ajarkan Nabi. Jadi maksudnya yang keempat ni, tuduhan mereka yang keempat ni bukan Nabi Muhammad reka seorang. Kawan-kawan dia pun tolong reka sekali kat dia. Tolong baca dia, Dr. Azizah, tolong baca boleh? Saya cari buku surat je. Jadi dapat Tadi buku surat berapa, ayat berapa dapat Jadi siapa rajin tulis balik hantar kat saya semak. Boleh share pada kawan-kawan, pada guru-guru lain. Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Ya Al-Furqan. Okey, muka surat 360. Dr. Azizah, 360. Ayat yang keempat. Dan 5 lah. 4 dan 5. Ayat keempat dan ayat 5. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ayat keempat. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kezaliman dan dusta yang besar. Ayat kelima, dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakan dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Terima kasih Dr. Azizah. Nampak? Jadi mereka tuduh Nabi Muhammad reka Quran, kawan-kawan dia bantu. Lepas kawan-kawan dia bantu, ialah bila macam ni. Bila mereka, apa kaitan ayat ni dengan ayat tadi? Ayat ni dengan ayat yang dibaca oleh Puan Izawani tadi. Bila mereka tuduh Nabi Muhammad reka Quran sendiri, apa Allah jawab? Nak tuduh pun agak-agak lah. Dia tu tak pandai baca, dia tu tak pandai tulis. Bagaimana kamu boleh claim orang tak pandai baca, tak pandai tulis, kamu claim dia boleh reka ayat Quran? Jadi oleh kerana Allah jawab macam tu, mereka pun kata, memang dia tak pandai baca, memang dia tak pandai tulis, tapi kawan-kawan dia ramai. Kawan-kawan dia tolong buat. Kawan-kawan dia tolong buat. Waktu keluar tuduhan kawan-kawan dia tu buat, kawan-kawan dia tolong buat, inilah ayat dia. Jadi boleh tulis yang keempat ke ni kan? Yang keempat ke? Okay. Yes, yang keempat ni dalil dia muka surat 360 ayat 4 dan ayat 5 surah Al-Furqan. Okay, ayat 4 ayat 5 surah Al-Furqan. Yang kelima, mereka menuduh Al-Quran adalah syair. Al-Quran itu adalah syair. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah syair. Banyaklah ayat Quran. Bal wa syair. Kat mana ayat dia? Kita cari ayat yang lain Dalam surah Al-Anbiya ada. Tapi kita cuba cari ayat lain. Surah syair. Tak apalah, kita ambil je surah Al-Anbiya. Mudah, jelas. Okey. Allah menafikan, Allah kata dalam surah Yasin, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tak pernah ajar dia syair dan dia tak layak melafazkan lafaz-lafaz syair. Al-Anbiya. Okey, tolong baca surah Al-Anbiya. Tuan Haji Ishak, tolong baca ni Tuan Haji Ishak, surah Al-Anbiya. Muka surat 322 322
ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cubalah dia datang kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Okey, terima kasih Tuan Haji. Ayat 5 surah Anbiya ni ada 3 tuduhan dalam ayat 5 ni. Gabungan mimpi boleh, Muhammad reka pun boleh, syair pun boleh. Jadi ayat 5 surah Al-Anbiya page 322 ni, dalam ayat 5 ni 3-3 boleh. Mereka mengatakan Quran tu adalah gabungan-gabungan mimpi, Muhammad reka, penyair. Quran tu adalah syair. Kan? Dia mereka tuduh Quran tu adalah syair. Maka banyak tempat Allah nafikan. Antaranya kan, contoh muka surat 376. 376, tolong baca dia 376. Datin Rus, tolong baca boleh Datin Rus 376 ayat 224 225. 224 225 surah Syu'ara. Sekejap Ustaz, saya tengah cek page kejap ya. Boleh tak ambil masa tak masalah. 76 ayat yang ke ayat 224 225. 24 sini. Ayat 224 3. Ini tak tulis lah. Yang ini tak tulis dia punya muka surat dia sebab ini Allah nak menafikan. Kita ayat ni Allah nak 24 Ustaz ya. Muka surat 224 ya. Muka surat 376 ayat 224 225. Ya Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ayat 225, tidakkah engkau melihat bahawa mereka mengembara di setiap lembah? Ini tak faham Ustaz ayat 20. Apa maksud dia lembah? Okay, tak apa. Baca balik terjemah dia. Ya, ayat 225 Ustaz. Ya, 224 dan 225. Okay, 224 dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ayat 225, tidakkah engkau melihat bahawa mereka mengembara di setiap lembah? Ayat 25 tak faham maksud. Apa maksud mereka mengembara ke setiap lembah? Okey. Sebenarnya bukan nak bincang sangat tajuk tu kan, tapi tak apalah, dah tanya tak faham, kena terangkanlah kan, boleh. Macam ni. Orang syair dalam zaman jahiliah dulu, syair boleh ke tak boleh? Itu soalan dia. Dia tengok. Ada syair yang boleh, ada syair yang tak boleh. Bukan semua syair tak boleh. Sama juga dalam sekarang orang tanya soalan, lagu boleh ke tak boleh? Ada lagu yang boleh, ada lagu tak boleh. Okay, tengok hadis kat skrin saya nak share. Nabi mengecam orang-orang yang syair. Nabi mengecam orang-orang yang bersyair. Sekejap. Ada ayat. Okay, hadis kat skrin ni saya nak share. Nabi mengecam orang yang bersyair. Tapi Nabi pernah bersyair. Ada sahabat pernah bersyair. Okay, hadis kat skrin Hadis kat skrin. Kejap Okay. Hadis kat skrin. Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya penuhnya kerongkong kamu. Jauf ni maksudnya kerongkong kamu ni. Okay. Dengan nanah yang merosakkan. Penuh dengan nanah tu nanah yang teruk lah, yang busuk gila tu. Lebih baik bagi kamu daripada dipenuhi dengan syair-syair. Hadis muttafaqun alaih. Apa maksudnya? Daripada bersyair, daripada kita punya kerongkong suara ni kan, saluran suara pernafasan ni, kita melafazkan syair-syair. Nabi kata, lagi bagus ada nanah, lagi baik ada nanah berbanding dengan bersyair. Kerana apa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kerana orang Arab jahiliah dulu, ketika mana mereka nak mereka syair, apa yang mereka pentingkan? Yang mereka pentingkan belakang sama, rhyme kena sama. Itu yang mereka pentingkan. Isi dia betul ke tak betul, isi dia benar ke tak benar, tu bukan cerita dia.
Isi syair tu mengumpat orang ke, mengata orang ke, puji wanita berlebihan ke, cerita tentang bentuk tubuh wanita ke, cerita tentang aurat wanita ke, mereka kisah apa? Yang penting apa dia? Yang penting belakang kena sama. Yang penting irama kena sama. Sahabat Nabi ada yang bersyair. Dalam peperangan ada sahabat-sahabat Nabi yang bersyair. Okey, dalam peperangan ada sahabat-sahabat Nabi yang bersyair. Nabi juga pernah mengucapkan kata-kata, apa Nabi kata? Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Terkeluar secara spontan daripada mulut Nabi lafaz anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Syair, lafaz syair itu boleh pula. Jadi syair ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada syair yang boleh, ada syair yang tak boleh. Jadi syair yang tak boleh ni macam mana? Yang Nabi kecam kat skrin. Syair yang tak boleh ni adalah syair yang mana dalam dia penipuan. Dalam dia ada unsur-unsur lucah. Dalam dia ada unsur-unsur yang tak baik. Puja berhala ke, samalah syair ke, pantun ke, lagu ke, orang tanya kita. Boleh tak berpantun? Boleh tak bersajak? Boleh tak bersyair? Boleh tak menyanyi? Tak boleh jawab boleh terus, tak boleh jawab tak boleh terus. Tengok isi dia. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang bersyair. Lepas tu, ada hadis ni kat skrin ni. Hadis kat skrin ni, Nabi kecam orang yang bersyair. Kan? Hadis yang kat skrin ni, Nabi kecam orang yang bersyair. Jadi macam mana ni? Jadi yang dikecam ni adalah syair yang tak baik. Okey, syair yang tak baik ni jadi belakang irama dia sama. Tapi isi dia mengatakan orang ke, fitnah ke, tak kisah. Jadi isi dia sama. Okey, soalan yang ditanya tadi oleh Datin kan? Datin Rose tanya. Apa soalan dia Datin Rose tadi? Apa makna mereka sesat di lembah-lembah kan? Betul kan Datin kan? Dua-dua. Mereka mengembara di tiap-tiap lembah. Okey Datin. Datin Rose boleh tak baca balik muka surat 376 ni? Ayat 224, 225, 226. Boleh tak baca balik? Datin Rose? Ada Datin Rose? Hilang Datin Rose. Datin Rose ada? Okey, baik, tak apa. Ini tak baca balik Puan Salmah Kasim. Tolong baca balik Puan Salmah Kasim. Muka surat 376 tu. Ayat 224, 225 dan juga 226. Nak jawab soalan tadi. Apa makna mereka mengembara di lembah-lembah? Ya, berapa Ustaz? 224, 225 dan 226. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. 25, tidakkah engkau melihat bahawa mereka mengembara di setiap lembah? 26, dan bahawa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak membuatnya. Mereka mengatakan apa mereka tak buat. Dalam syair, mereka puji diri mereka ke? Mereka puji ayah mereka ke? Mereka puji atuk mereka ke? Mereka memuji yang mereka tak buat. Mereka tak pernah pergi perang pun. Tapi dalam syair mereka, kata kami pergi perang lawan musuh tu. Ayah dia tak pernah pergi perang pun, tapi dalam syair puji ayah dia. Dalam syair puji ayah dia, dia cerita lebat-lebat punya benda yang dia tak buat. Itu syair yang dilarang. Okay, tengok hadis kat skrin. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tipulah kat skrin. Saya hantar kat grup. Apa makna ayat ni? Datin tanya soalan tadi kan. Penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Okey. Tidakkah kamu melihat bahawasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Tidakkah kamu lihat mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Maksudnya apa? Mereka pergi masuk apa saja. Janji ada irama belakang sama. Sebentar ni maafkan saya. Sorry maafkan saya sebentar lah. Gangguan daripada makhluk.
Sorry kejap. Sorry kejap Kejap 2 minit lagi. Dia cakap perlahan sangat, bunyi dia tak dengar. Sorry baru boleh. Okay, baik. Sorry maafkan saya. Okay, baik. Tengok kat skrin. Apa makna mereka menggembara di tiap-tiap lembah? Maksud mereka menggembara di tiap-tiap lembah ni, kita dalam buat lagu kat Malaysia ke mana-mana, dalam buat lagu ke, buat nasyid ke, ada benda-benda boleh sebut, ada benda-benda tak boleh sebut. Betul kan? Kita buat lagu, walaupun lagu nasyid, contohlah kan, ustaz tu buat lagu nasyid. Tapi dalam isi lagu nasyid tu, kutuk orang, mengata orang, fitnah orang, cerita pasal orang wanita. Molek ke tak molek lagu tu? Oh, bunyi memang sedap lah bunyi nasyid tu. Tapi isi dalam lagu nasyid yang ustaz ni reka tadi, kutuk orang, mengata orang, fitnah orang, cerita pasal orang wanita. Baik ke tak baik, Datin? Nasyid tu? Baik. Ya? Tak baik Ustaz. Tak baik. Janji belakang dia sama. Janji irama dia sama. Betul kan? Jadi ustaz dia tak kisah pun. Orang yang reka nasyid tadi dia tak kisah pun. Makna baik ke tak baik ke, orang terasa hati ke, orang marah ke. Janji sedap bunyi dia. Itu makna dia mengembara di setiap lembah. Itu makna dia, Datin. Jelas tak? Makna mengembara setiap lembah ni, dia isi je apa nak isi. Haram ke tak haram ke, fitnah ke tak fitnah ke, janji belakang sedap didengar. Jelas tak? Baik, faham Ustaz dah. Termasuk dia Itu maksud dia menggembara setiap lembah. Okey, kejap Tengok di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa yang kata syair tak elok? Jadi tak bolehlah kita kata semua sama juga lagu. Bukan semua lagu tak elok. Banyak je lagu yang elok. Lagu negara pun tak ada masalah pun. Contoh. Okay, kecil sikit lah tapi saya rantarang dulu. Tengok Bahasa sastra dipanggil personifikasi. Gandah ni, saya tak pernah tahu pula benda ni. Personifikasi tu apa dia? Ada orang tulis lah, dalam bahasa sastra dipanggil personifikasi. Nanti saya google apa makna dia. Tengok kat skrin Ali bin Abi Talha berkata kepada Ibnu Abbas, kebanyakan kata-kata mereka adalah dusta. Maksudnya apa? Dalam syair itu mereka menipu. Apa dia katakan Ibnu Abbas ini adalah kenyataan yang terjadi sebenarnya. Kerana para tukang syair berbangga-bangga dengan perkataan dan perbuatan yang tidak muncul dari diri mereka sendiri. Bukan pula kerana keadaan mereka, maka banyaklah sesuatu yang tidak ada sangkut paut dengan mereka. Untuk itu, para ulama berbeza pendapat tentang hal di mana apabila tukang syair mengakui dalam syairnya terdapat sesuatu yang dikatakan. Penyair ni dalam syair dia contoh, dia tengah-tengah bersyair. Dia tengah-tengah bersyair, dalam syair tu dia mengaku berzina, dalam syair tu dia mengaku minum arak.
dalam bersyair itu dia mengaku mencuri. Jadi ketika mana dia bersyair, dalam syair itu dia mengaku buat apa yang dia tak buat, layak kena hudud ke tak layak kena hudud. Okey? Boleh. Panjang lagi lah bab ni. Tapi kita bukan nak bincang ni sangat pun. Kita nak beritahu yang bahawasanya orang kafir tuduh Nabi tukang syair. Agak-agak isi dalam Quran yang Nabi sampaikan ni sama tak dalam syair? Tak sama. Tak sama. Dalam Quran tak sama. Dalam Quran cerita benda yang benar berlaku dan akan berlaku, bukan cerita reka-reka sendiri. Dan dalam Quran Nabi tak cerita pasal diri dia. Nabi bukan angkat diri dia dalam Al-Quran ni. Allah yang angkat diri Nabi dalam Quran. Kalau Al-Quran ni Nabi nak angkat diri dia, setiap surah cerita pasal diri dia. Aku gini, aku gini, aku gini, aku gini. Kan? Kalau zaman sekarang ada ustaz ke mana-mana orang ke, dia nak naikkan diri dia nak kumpul ramai followers. Tiap-tiap kali dia ceramah, tiap-tiap kali dia menyampaikan sesuatu, cerita pasal diri dia. Ana ni gini, tu ana hebat, ayah ana hebat, macam-macam hebat. Nabi SAW kalau nak naikkan diri dia, tiap-tiap surah ada pasal diri Nabi. Tapi tak. Quran bukan nak cerita benda yang diri Nabi semata-mata. Banyak benda lagi Quran cerita. Okay, jelas. Jadi ni pertama Allah nak nafikan. Kedua, dalam peperangan saya lupa ada sahabat Nabi. Dalam peperangan Nabi suruh dia bersyair untuk menaikkan semangat orang Islam. Boleh? Dalam peperangan Zaid bin Sabit, tak silap saya, kalau saya tak silap Zaid bin Sabit ataupun orang lain. Dalam peperangan Nabi suruh dia bersyair. Dalam peperangan untuk apa? Untuk menaikkan semangat orang Islam. Boleh, tak ada masalah. Okey. Yang tak bolehnya syair rapu-rapu. Sama juga dalam bab lagu, kan? Nasyid. Bunyinya nasyid tapi cerita pasal bunyinya nasyid tapi cerita pasal benda tak baik. Tak baik jugalah point dia. Okey, baik, cukuplah tu dalam surah Yasin Allah menafikan, kan. Allah kata apa? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tak pernah ajar dia ilmu syair. Kami tak pernah ajar dia ilmu syair dan dia tak layak dia tak layak melafazkan kata-kata syair. Sebab zaman tu kebanyakan penyair syair merapu, maksiat, lucah. Takkan Nabi buat macam tu? Tu point dia. Okey, baik. Yang keenam, mereka menuduh Al-Quran adalah mentera. Bacaan mentera tukang-tukang tilik. Tukang tilik, dia nak ramal masa depan, dia baca conceh. Bacaan dia contohlah, kan. Jadi dia beritahu apa bakal berlaku. Jadi mereka tuduh Al-Quran merupakan bacaan-bacaan ramalan tukang tilik. Mana ayat dia? Tolong baca dia. Puan Nur Zakiyah, tolong baca boleh Puan Nur Zakiyah surah apa ya? Okey, surah Al-Haqqah, muka surat 568, Puan Nur Zakiyah 568 ayat yang ke-42. Boleh? 42. Page 568 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan sehingga mereka berjumpa dengan hari yang dijanjikan. 568 ke? Macam lain je Puan Nur Zakiyah. Oh, sorry. Muka surat 568. 568. Ayat 42. Okay, sorry. Tak apa. 42 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bukan pula perkataan tukang tilik, namun sedikit sekali kamu mengambil pengajaran daripadanya. Mereka tuduh, terima kasih Puan Nur Zakiyah. Ustaz. Mereka tuduh Al-Quran ini adalah perkataan tukang tilik, tukang ramal masa depan. Maka Allah kata Al-Quran tu bukanlah kata-kata tukang tilik. Itu Allah menafikannya. Boleh? Ini yang ke-6. Yang ke-7, mimpi-mimpi. Jadi yang ke-6 ni kat mana ayat dia? Muka surat 568 ayat yang ke-42. Yang ke-7, mereka menuduh Al-Quran adalah mimpi-mimpi. Mana dalil dia tadi? Ayat yang sama yang dibaca oleh Haji Ishaq tadi. Ayat yang sama. Ayat yang saya kata dalam satu ayat tu ada 3 sekali, kan. Surah Al-Anbiya, boleh tulis. Surah Al-Anbiya, tak payah baca dah sebab dah baca tadi. Surah Al-Anbiya, muka surat 322 ayat 5. 322 ayat 5. Itu yang ke-7. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu adalah gabungan mimpi. Jadi Nabi mimpi. Apa yang Nabi mimpi itu Nabi gabung-gabungkan jadi Al-Quran. Hebat sangat. Nak tulis satu buku pasal mimpi, ingat senang.
Ingat senang ke nak tulis pasal mimpi-mimpi kita, mimpi yang semalam pun dah lupa, mimpi minggu lepas pun dah lupa, nak tulis satu buku bukan benda senang kan? Okey, baik. Ini yang ke-7. Yang ke-8, mereka mengatakan Al-Quran ini diajarkan kepada Nabi Muhammad oleh orang Ajam. Orang bukan Arab. Al-Quran bahasa Arab. Tapi mereka tuduh yang ajar Nabi Al-Quran ni adalah orang Rom dan juga orang, saya lupa seorang lagi. Jadi dua orang ni datang ke Mekah bekerja. Mungkin datang bekerja, salah seorang tu dia hamba abdi dan dia jadi tukang besi. Pernahlah beberapa kali Nabi jumpa dia. Dia orang Nasrani, orang Rom. Maka orang Mekah kata, orang tu lah yang ajar Nabi Al-Quran. Dia bukan orang Arab. Tiba-tiba dia ajar Nabi. Pertama dia bukan orang Arab. Kedua dia orang Nasrani. Tiba-tiba kamu orang Mekah tuduh Nabi Muhammad belajar Quran dengan dia. Logik tak? Dia bukan orang Arab dah ajar Nabi bahasa Arab yang tinggi. Itu satu dah tak logik. Yang kedua, isi Al-Quran puji Nasrani ke cela Nasrani? Cela kefahaman Nasrani. Logik tak dia nak ajar Nabi bacaan-bacaan cela kefahaman agama dia sendiri? Tak logik langsung. Okay, tolong baca dia Puan-Wan Zainun. Muka surat 278. 278 278 ayat yang 279 silap 279 okey 279 ayat 103 279 ayat 103 Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, iaitu Nabi Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahawa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Jelas tak? Terima kasih Puan Wan Zainun. Mereka tuduh Nabi belajar Quran orang Rom, bangsa agama Nasrani. Orang Rom tu bukan penduduk asal kota Mekah. Bagaimana orang luar Arab boleh ajar Nabi bahasa Arab yang sangat-sangat tinggi? Orang Arab lain pun tak boleh bahasa tinggi macam tu. Tiba-tiba kamu tuduh orang luar Arab ni, orang Ajam ni, ajar Nabi bahasa Arab yang sangat-sangat tinggi. Tuduhan kamu tu tak masuk akal langsung. Ini mereka tuduh Al-Quran ni Nabi dapat dari mana? Mereka tuduh Al-Quran ni Nabi belajar daripada orang Rom. Ini tuduhan yang ke-8. Yang ke-9, mereka tuduh, apa tuduhan mereka yang ke-9? Yang ke-9 mereka tuduh syaitan ajar Al-Quran pada Nabi. Ini lagi pelik tuduhan ni. Tolong baca Puan Nur Haslinda, tolong baca surah Syu'ara. Yes, tuduhan tak berasas. Main tuduh. Janji ada tuduhan. Tuduhan tu tak kena, tak logik pun biar tuduh. Surah Syu'ara saya cari sekejap. Okey, muka surat 376. 376, tulis yang ke-9. 376 ayat 210, 211 dan 212. 376. Yes, ayat 210, 211 dan 212. 210 sampai 13. Ya, betul. 210 sampai 12 je, sampai 212 saja. Okey Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Okey, terima kasih Puan Nur Haslinda. Boleh orang kafir kata syaitan ajar Nabi Muhammad Al-Quran. Syaitan yang ajar Nabi Muhammad Al-Quran ni logik ke tak logik? Pada kita semua ni, Al-Quran ni kutuk syaitan ke puji syaitan? Kutuklah kan? Okey. Tiba-tiba mereka tuduh syaitan ajar Nabi Muhammad Al-Quran. Baik sangat syaitan tu ataupun bodoh sangat syaitan tu. Dia ajar Nabi Muhammad ayat-ayat kutuk diri dia sendiri. Dia syaitan
Dia ajar Nabi Muhammad ayat-ayat Quran kutuk diri sendiri. Logik ke tak logik? Tak logik. Itu satu. Yang kedua, bahkan Allah kata apa? Mereka tak mampu. Al-Quran bila dibaca, syaitan gembira ke panah telinga? Itu point dia. Al-Quran bila dibaca, syaitan panah telinga, panah hati. Tiba-tiba syaitan tolong ajar Nabi Quran, tak kena langsung. Bahkan Allah kata, mereka terhalang, mereka dihalang daripada mendengarnya. Dengar panah, dengar lari, dengar panah, dengar lari. Tiba-tiba ayat Quran yang mereka dengar, mereka panah, mereka dengar, mereka lari. Tiba-tiba orang kafir tuduh, Muhammad belajar daripada syaitan-syaitan ni. Jadi tuduhan yang tak masuk akal, tuduhan yang langsung tidak berasas. Maka Allah nafikan, Allah kata, ini pertamalah cara Allah nafikan. Allah kata, tak mungkin. Syaitan ajar. Syaitan nak dengar pun tak boleh, nak baca pun tak boleh, dengar sakit hati, dengar panah hati. Ayat-ayat Quran kutuk mereka. Tiba-tiba kamu tuduh syaitan ajar Nabi Al-Quran. Tak kena. Sebab tu Allah nafikan, Allah kata, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Kalau baca Pak Izawani surah apa ya? At-Takwir, surah At-Takwir. Jadi yang ke-9 tadilah muka surat tadi ya. Dah dapat muka surat dia kan? Jadi nanti siapa rajin boleh tulis, share kat saya akan share kat group lah. Muka surat 586 Puan Izawani 586 ayat yang ke 25. Ayat 25. Ni penafian lah, penafian. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Al-Quran itu sebenarnya bukanlah perkataan syaitan yang direjam. Terima kasih. Nampak Allah nafikan. Allah kata Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang direjam. Jadi kenapa Allah nafikan? Sebab mereka tuduh. Nabi Muhammad belajar Quran daripada syaitan. Maka Allah kata Al-Quran itu bukanlah kata-kata syaitan yang direjam. Okey, baik. Itu 9 tuduhan orang kafir terhadap Al-Quran. Jadi, bila Allah turunkan ayat Inna anzalna ataupun Inna nahnu nazzalna, kamilah turunkan, kamilah yang turunkan. Jadi bila Allah kata kamilah yang turunkan, maknanya apa? Bila Allah kata kami turunkan, ayat itu menafikan ke-9 tuduhan tersebut. Bila Allah kata kami turunkan, maknanya apa? Ayat itu menafikan ke-semua 9 tuduhan tersebut. Okey, jadi bila kita baca kami turunkan, maksudnya Allah turunkan, maknanya kita telah menafikan 9 tuduhan yang tidak berasas tadi. Boleh? Okey, kita yang pertama. Jelas Yang kedua, dalam bahasa Arab ada beza antara anzalna dan juga nazalna. Bahasa Melayu terjemah we send down. Kami turun. Bahasa Inggeris terjemah kami turunkan. Betul tak? Tapi dalam bahasa Arab tadi saya terangkan, kalau nazalna, we send down the Quran by stages. Nazalna maksudnya apa? Kami turunkan sikit-sikit. Kalau anzalna, maksudnya kami turunkan sekaligus. Sebab tu, untuk Al-Quran, dua-dua Allah guna. Nazalna ada, anzalna pun ada. Contoh. Tolong baca Dr. Azizah, muka surat 293. 293, surah 293. Surah Isra 293. Yes. Tengok sama-sama. 293 ayat 105 dengan 106. Semua tengok. Dalam kedua-dua ayat itu anzalna ada, nazalna pun ada. Ayat 105 Ustaz. 5 dan 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. 106. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian. Okey. Terima kasih Dr. Aziz. Okey, sekejap saya share kat skrin. Ayat ini baca oleh Dr. Aziz. Kenapa kita duk bincang anzalna dengan nazalna ni? Nampak macam tak ada apa-apa kan? Nampak macam tak ada function apa-apa, tapi sebenarnya ada sebab musababnya. Ya Okey, tengok kat skrin. Ayat ni baca oleh Dr. Azizah tadi
Allah kata wabil haqqi anzalnahu, satu, dan bawah dia wa nazzalnahu, we have revealed it and we have sent down. Sama je lah, turun. Dari sudut bahasa, saya tolong tulis. Anzalna adalah turun sekaligus. Anzalna turun sekaligus, kedemok, senang cerita. Manakala nazzalna turun sedikit demi sedikit. Al-Quran dua-dua boleh. Anzalna boleh, nazalna boleh. Tapi untuk selain Quran, Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, suhuf terdahulu ke, tidak Allah gunakan perkataan nazalna. Saya ulang balik. Al-Quran, anzalna boleh, nazalna pun boleh. Sebab Al-Quran turun sekaligus ada, turun sedikit demi sedikit pun ada. Bila Quran turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, turun sekaligus. Manakala daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad turun by stages, sedikit demi sedikit. Okey? Contoh, pasal Taurat, pasal Injil, Allah akan guna anzalna ke nazalna? Sila jawab. Untuk Taurat dan Injil, Allah guna anzalna ke nazalna? Anzalna. Yes, anzalna. Sebab? Turun apa? Sekaligus. Turun sekaligus. Yes. Taurat, Injil turun sekaligus. Jadi untuk Taurat dan Injil, takkan guna nazalna. Contoh, saya bagi contoh. Tolong baca dia. Puan Salmah, tolong baca boleh? Puan Salmah Kasim. Mana ayat ni? Surah Al-Ma'idah. Pasal Taurat dan pasal Injil. Surah Al-Ma'idah. Surah berapa, Ustaz? Kejap saya cari. Anzalna. Okey. Muka surat 115 ayat 44. Ayat 44. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Okey, cukup. Puan Salma, kami turunkan Taurat tu Allah guna anzalna ke nazalna? Tu point dia. Anzalna. Yes, anzalna. Kenapa anzalna? Sebab Taurat turun sekaligus. Sebelah dia, Puan Salma, ayat 47. Cuba baca. Dan hendaklah pengikut Injil mengikut dan Allah di dalamnya. Orang siapa tidak memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan Allah, fasik. Okey, terima kasih Puan Salma. Tengok, Allah kata wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Anzala tu samalah dengan anzalna. Okey, kalau nazalna ada sabdu atas zaid, kat sini anzala tak ada sabdu. Maksudnya anzala Allah. Jadi untuk Injil dan juga Taurat Allah guna anzala. Kerana apa? Turun sekaligus. Okey? Adapun untuk Al-Quran anzalna boleh, nazalna pun boleh. Okey, baik. Kenapa kita bincang benda ni? Apa faedahnya? Bahasa Melayu sama, turun. Okey, baik. Faedah dia kita tengok sama-sama kat mana? Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak tolong baca boleh? Muka surat, tengok sama-sama 262 ayat 9. 262 ayat 9. Tolong baca. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Okey. Itu terjemah dia. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Ayat 9 surah Al-Hijr, kita kata ayat ini dalil Allah pelihara Al-Quran daripada dipesongkan, diubah suai, ditokok tambah, dikurangkan isinya. Kita orang Islam kata ayat 9 surah Al-Hijr ini dalil menunjukkan Al-Quran tidak akan dipesongkan, tidak akan ditokok tambah, tidak akan diubah suai. Ini dalil kita. Maka orang-orang Nasrani dan juga Yahudi mengatakan ayat itu Allah tak sebut pun Quran. Tak payah nak ngada-ngada, dia kata. Ayat itu Allah tak sebut pun Quran, kamu pandai-pandai klaim Quran. Ya, kita dengar terjemah yang dibaca oleh Tuan Haji Ishak tadi,
Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kita tengok ayat dia balik. Ada tak lafaz Quran dalam ayat tu? Saya share kat skrin. Okey. Nampak ayat 9 surah Al-Hijr. Tuan Haji Ishak baca untuk kita tadi. Kita dengar terjemahan Tuan Haji Ishak tadi, ada lafaz Quran. Kita dengar dia sebut Quran. Tapi dari sudut ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, the warnings. Dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya daripada ditokok tambah, diubah suai, dihilangkan. Jadi kita orang Islam kata Al-Quran tak ada tokok tambah, tak ada ubah suai, tak ada pemesongan, tak ada buang mana-mana ayat. Kita kata mana dalil dia? Ni dalil dia, kita kata. Maka orang Yahudi yang pandai bahasa Arab, orang Nasrani yang orang Arab mengatakan ayat ni tak sebut pun lafaz Quran. Allah kata kami menurunkan az-zikra, the warning. Warning ni ancaman. Dalam Quran saja ke ada ancaman? Dalam Taurat ada ancaman, dalam Injil ada ancaman, dalam Zabur ada ancaman. Dari sudut bahasa pula dia kata. Dari sudut bahasa, az-zikra ni, zal, kafra, dari sudut bahasa adalah sesuatu yang boleh dibaca, disebut dan juga sesuatu boleh dihafal. Az-zikra dari sudut bahasa, az-zikra dari sudut bahasa sesuatu yang boleh dibaca dan sesuatu yang boleh dihafal. Jadi mereka kata, Al-Quran saja ke orang boleh hafal? Al-Quran saja ke orang boleh baca? Al-Quran saja ke orang boleh sebut lafaz-lafaznya? Tak, Taurat pun orang boleh hafal. Zabur pun orang boleh hafal. Injil pun orang boleh hafal. Jadi kenapa kamu claim ni Quran sahaja? Jadi macam mana nak jawab? Sebelum nak tanya macam mana nak jawab, jelas tak persoalan mereka tu, sahabat-sahabat? Jelas ke tak jelas persoalan mereka tu? Soalan tak jelas, macam mana nak tahu jawapan kan? Jelas tak? Persoalan, kemusykilan mereka timbulkan. Jelas ke tak jelas sahabat-sahabat? Kalau tak jelas, ulang balik. Sahabat-sahabat Zoom, jelas ke tak jelas? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Jelas. Puan Izawani jelas. Dr. Aziza jelas? Puan Izawani, Puan Salma, Tuan Haji Ishak, Puan Nozakia. Persoalan tu jelas tak? Lagi Puan sekali, Izawani. Ustaz. Ustaz, ulang balik Ustaz. Siap baik kena ulang balik. Tidak, nanti saya tidur dengan perasaan semua orang jelas. Okey. Kita orang Islam claim, Al-Quran tidak ada tokok tambah, tidak ada ubah suai. Tidak ada pemesongan, tidak ada pengurangan. Jadi kita pun bagi dalil. Ni dalil dia ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah menurunkan az-zikra dan kamilah yang jaganya daripada ditokok tambah, diubah suai, dipesongkan, dikurangkan. Bila kita klaim guna ayat ni, maka orang Yahudi dan Nasrani yang pandai bahasa Arab, mereka mengatakan, kamu pandai-pandai kata ayat ni refer pada Quran. Kamu yang pandai-pandai mengatakan ayat ini refer pada Al-Quran. Sedangkan dalam ayat ni ada tak lafaz Quran ayat 9 ni? Ada tak lafaz Quran? Mana ada lafaz Al-Quran ayat 9 ni? Yang adanya, tengok saya terjemah balik, sesungguhnya kamilah menurunkan az-zikra. Yang adanya az-zikra. Jadi Allah kata kami turunkan az-zikra. Dan kamilah yang menjaganya. Allah tak kata kami turunkan Al-Quran. Az-zikra dari sudut bahasa, Quran boleh, Taurat boleh, Injil boleh, Zabur pun boleh. Sebab al-zikra dari sudut bahasa adalah sesuatu yang boleh dibaca, dihafal, disebut. Bukan Quran saja boleh baca, boleh hafal, boleh sebut. Taurat pun boleh. Orang baca Taurat, orang hafal Taurat ada. Injil pun sama juga. Boleh dibaca, boleh dihafal, boleh disebut. Jadi kenapa kamu klaim az-zikra ni Al-Quran sahaja? 2 point soalan dia. Jadi soalan mereka, kenapa kamu pandai-pandai terjemahkan ayat 9 ni, az-zikra maknanya Al-Quran. Sedangkan az-zikra adalah sesuatu boleh dibaca, boleh dihafal. Taurat pun boleh. Injil pun boleh, Zabur pun boleh. Jadi soalan, jelas tak soalan dia? Jelas. Alhamdulillah, jelas soalan. Jadi macam mana kita nak jawab? Tu point dia pula. Bila dah jelas soalan, macam mana kita nak jawab? Sebab perkataan Nazalna tadi kot, Ustaz. Yes. Nazalna zikra. Yes. Terima kasih Puan Nur Zakia. Terima kasih Puan Izawani. Jadi ayat ni memang Allah tak guna pun lafaz Al-Quran.
Allah tak kata pun inna nahnu nazzalna al-Quran, tak ada. Allah kata kami turunkan az-zikra sahaja. Kami turunkan the warning. Bukan Quran saja ada warning. Bukan Taurat saja ada warning. Bukan Quran saja, Taurat ada warning. Bible, Injil ada warning. Kenapa kamu kata Quran saja? Jadi kita jawab, ayat ni memang Allah tak sebut Al-Quran, tetapi ayat ni Allah guna nazzalna. Nazzalna maksudnya apa? Turun sedikit demi sedikit. Dalam keempat-empat kitab samawi, Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, Al-Quran ke, hanya satu sahaja yang layak kita gunakan lafaz nazzalna, iaitu Al-Quran. Kerana Al-Quran sahaja yang turun sedikit demi sedikit. Jadi jelas tak kenapa kita bagi masa lebih nak bezakan nazzalna dengan anzalna? Jelas ke sahabat-sahabat? InsyaAllah jelas. Jelas. Jadi bukan saja-saja kita bincang anzalna dengan nazzalna. Kalau kita sekadar nak belajar bahasa Arab, anzalna kami turunkan, nazzalna kami turunkan. Okey, boleh balik. Makan nasi, tidur. Selesai. Tapi nak ceritanya betapa halusnya Allah Ta'ala menggunakan lafaz yang sesuai dalam Quran. Ada tempat boleh anzalna, nazzalna, tapi untuk Al-Quran boleh dua-dua. Anzalna boleh, nazzalna boleh. Untuk selain Al-Quran tak boleh guna nazzalna. Okey, Alhamdulillah. Kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan. Cumanya minggu depan hari Jumaat. Berapa bulan? Satu hari bulan ke 2 bulan? Sorry. Minggu depan jawab berapa bulan? 2 hari bulan Ustaz. 2. Jadi minggu depan hari Jumaat 2 hari bulan. 2 hari bulan Mei. Kan? 2 hari bulan Mei. Maknanya minggu depan, minggu pertama hari Jumaat, kita tak bincang surah Al-Insan. Kita bincang buku kitab pedoman hidup tu. Kita bincang, minggu depan 2 Mei. Selepas hari pekerja kan. 2 Mei. Jadi 2 Mei tu kita akan bincang tajuk dalam buku kitab pedoman hidup. Tajuk mana saya tak ingat, nanti saya tengok balik, saya share lah balik. Okay? Jadi minggu depan tak ada tafsir, Jumaat malam tak ada tafsir. Cumanya hari Jumaat kita akan bincang tajuk yang ada dalam buku kitab pedoman hidup. Boleh? Okey, kita berhenti sini dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Mohon maaf pada tuan dan puan-puan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Faizawani record ke kelas ni? Saya lupa nak record tadi. Faizawani record Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Faizawani. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Selamat malam.